Bang, nasi tambah 2, ayam 3, air besar. Hari ni kita makan puas-puas. Weh, Izzat, kau ni makan ke nak buat kenduri? Relax lah, gaji dah masuk. Gaji masuk je, keluar pun macam roket. Kau macam mana pula? Dah kosong je? Hei, kena jimat. Duit boleh simpan. Tapi kan, kau ni makan biskut je semalam. Tu bukan jimat, tu derita namanya. Betul juga tu. Dalam Islam, memanglah kita tak diajarkan untuk memboros. Dan jangan pula untuk kedekut. Hiduplah sederhana. Maksudnya, aku pergi belanja sikit, engkau tu kena kurangkan sikit. Begitu. Baru balance. Okey. Hari ni aku upgrade sikit. Abang, tarik satu. Dan aku, abang, ayam nombor 3 tadi, cancel Alhamdulillah, kita pun dah jumpa dalam sana. Ingat, bukan kedekut, bukan boros. Tapi sederhana. Baru berkat.